Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamadi bin Salih akan bentangkan satu artikel yang disediakan oleh saya sendiri bersama dengan Encik Muhammad Mujibur Rahman bin Amir Faisal dan juga Dr. Suhaizat bin Saifuddin. Artikel kami bertajuk Analisis Perbandingan Aplikasi Bilangan Saksi di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia. Jadi sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk ini, ingin saya untuk memberikan suatu pendahuluan. Apakah objektif utama yang ingin kami sampaikan daripada artikel ini? Pertamanya, apa yang ingin kami lihat adalah merujuk kepada konsep bilangan saksi di dalam pembuktian kes di Mahkamah Syariah seperti yang dikhususkan di dalam enactment keterangan dan dibandingkan pula dengan konsep tersebut bilangan saksi di Mahkamah Sivil dengan merujuk kepada akta keterangan. Sebenarnya terdapat suatu perbezaan yang amat ketara di dalam peruntukan undang-undang dan juga pemakaian konsep ini di kedua-dua sistem kehakiman ini. Contohnya, di dalam Mahkamah Syariah, kita ada suatu konsep kesaksian yang merujuk kepada konsep saksi syahadah. Manakala konsep ini tidak wujud di dalam Mahkamah Sivil. Selain daripada itu, kita juga melihat kepada konsep jumlah saksi di dalam sistem pembuktian di Mahkamah Syariah yang tidak wujud secara khusus di dalam peruntukan akta keterangan yang diguna pakai di Mahkamah Sivil. Jadi kita ingin melihat kenapa dan juga bagaimana kita ingin menyelaraskan perkara-perkara yang boleh diselaraskan di antara kedua-dua sistem kehakiman ini agar suatu proses pembuktian yang diguna pakai ketika ini di Mahkamah Syariah lebih dekat dengan situasi dan faktor masalah kontemporari. Okey, sebab kita tahu bahawa syarat-syarat ketat yang dikenakan di dalam enactment keterangan merujuk kepada sistem pembuktian yang diamalkan di Mahkamah Syariah sebenarnya mungkin boleh dijadikan suatu alasan untuk membuatkan sesuatu kes itu tidak dibuktikan kerana adanya syarat bilangan saksi. Manakala jika kita rujuk kepada Mahkamah Sivil pula, saksi itu bukanlah dikira, tetapi saksi itu ditimbang berat keterangannya. Maknanya di sini, di dalam undang-undang sivil, jumlah saksi itu bukanlah suatu perkara yang penting dan utama. Sebab suatu kata-kata yang masyhur yang diguna pakai di dalam sistem kehakiman Mahkamah Sivil adalah evidence is not counted, evidence is measured or weighed. Suatu keterangan itu bukanlah dikira berapa banyak jumlahnya, tetapi ditimbang berapa berat keterangan tersebut. Jadi berdasarkan konsep tersebut, tiada satu peruntukan pun di dalam akta keterangan yang diguna pakai di Mahkamah Sivil mensyaratkan jumlah minimum saksi bagi membuktikan sesuatu fakta dan kes di dalam pertikaian di Mahkamah Sivil. Ini juga termasuk untuk kes jenayah yang ada di Mahkamah Sivil, Mahkamah Awam. Tetapi jika kita lihat di Mahkamah Syariah pula, memang ada konsep syarat bilangan saksi itu. Dan peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam enactment keterangan yang diguna pakai di Mahkamah Syariah ini bukanlah sesuatu peruntukan yang tiada asasnya. Kerana kita tahu bilangan saksi itu secara dasarnya memang sudah ada disyaratkan di dalam teks rujukan iaitu Al-Quran dan Sunnah. Seperti contohnya di dalam pembuktian jenayah hudud melalui hudud zina, memang disyaratkan 4 orang saksi. Secara khusus, jumlah saksi itu sudah disyaratkan secara khusus di dalam teks, di dalam Al-Quran. Dan ia bukan sahaja
terbatas kepada kes jenayah, malahan kes mal, kes civil juga, jumlah saksi itu disyaratkan. 2 orang saksi contohnya. Ataupun kalau saksi lelaki tidak ada, seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan bagi seorang saksi lelaki yang tiada tadi, supaya saksi perempuan ini saling memperingati. Jadi asas kepada bilangan saksi itu wujud di dalam undang-undang keterangan Islam yang diguna pakai di Mahkamah Syariah. Dan jika kita lihat peruntukan itu wujud dan dia menggunakan perkataan hendaklah, shall, yang secara literalnya kita faham perkataan hendaklah ini bermaksud wajib. Tetapi bila kita lihat kepada peruntukan-peruntukan yang lain di dalam enactment keterangan itu, ianya ada dalam artikel yang kami sediakan itu, kita boleh melihat bahawasanya syarat untuk menyediakan saksi yang 2 orang itu minimumnya, ataupun bergantung kepada kes, kan, bolehlah juga dilihat bahawa pada keadaan di mana kita tidak dapat memberikan 2 orang saksi, plaintiff, pihak yang menuntut itu boleh memberikan keterangan dan disokong dengan seorang saksi dan diberatkan pula dengan yamin. Jadi undang-undang keterangan di Mahkamah Syariah ini unik jika dibandingkan dengan undang-undang keterangan di Mahkamah Sivil. Saya rasa keunikan itu ada sebabnya, dan bukanlah untuk menyusahkan sesuatu pihak yang menuntut ataupun membela diri, bagi memastikan bahawa dalam setiap keadaan saksi itu hendaklah dibawa ke mahkamah. Tetapi saya melihat kepada konsep safeguard untuk memastikan bahawa keadilan itu dapat dilihat dan dicapai dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan kepada mahkamah. Tetapi jika tidak dapat dalam jumlah yang ditetapkan, yamin sebagai substitute ataupun sebagai satu lagi langkah untuk memastikan keterangan pihak-pihak itu sendiri dapat diberikan nilai probatif yang tinggi, nilai probatif keterangan pihak itu melalui yamin. Ada konsep itu dalam sistem keterangan syariah. Manakala jika kita lihat dalam sistem keterangan civil yang diguna pakai di mahkamah civil kita, kesaksian tidaklah merujuk kepada jumlah bilangan saksi. Ianya tidak disyaratkan langsung. Tetapi apa yang utama adalah nilai probatif saksi itu sendiri sewaktu dia memberikan keterangan di mahkamah. Bagaimanakah suatu nilai probatif itu dapat dilihat? Kita akan lihat kalau dalam mahkamah sivil ianya ditumpukan kepada kebolehpercayaan keterangan saksi itu setelah melalui proses pemeriksaan balas yang agak ketat dan mencabar sewaktu proses perbicaraan di mahkamah. Jadi di mahkamah syariah juga kita ada pemeriksaan balas, tetapi itu dilihat sebagai belum mencukupi dalam konteks parameter sufficiency, kecukupan berat sesuatu keterangan itu. Jadi kalau saya nak lihat mahkamah sivil sebenarnya mengguna pakai sedikit beberapa perkara yang ada dalam sistem keterangan mahkamah syariah, tetapi tidak kesemuanya. Ianya tidak merujuk kepada jumlah saksi yang ditetapkan, dan sebenarnya dalam mahkamah sivil pihak-pihak yang menuntut itu sudah dikira saksi. Maknanya kalau plaintiff dengan defendant dan plaintiff sahaja yang beri keterangan, dia sendiri adalah saksi terhadap kes dia. Sedangkan di mahkamah syariah, definisi saksi itu tidak merujuk kepada pihak-pihak yang di dalam pertikaian. Jadi itu satu lagi perbezaan yang ketara. Saya merasa perbezaan yang wujud ini disebabkan oleh ketatnya sistem keterangan di mahkamah syariah jika dibandingkan dengan mahkamah sivil. Tetapi adakah sesuatu syarat yang ketat itu akan membuatkan pihak yang tidak dapat memberikan jumlah saksi
seperti yang disyaratkan melalui enactment keterangan di Mahkamah Syariah akan kehilangan peluang untuk membuktikan kes. Saya rasa di dalam kes ini sistem keterangan syariah yang kita ada perlu dipinda sedikit. Sebab terutamanya penggunaan perkataan shall tadi yang saya rujuk awal-awal yang mengatakan kes itu hendaklah dibuktikan dengan 2 orang saksi contohnya. Perkataan shall itu saya berpendapat adalah suatu perkataan yang bukanlah compulsory pada setiap kes, kerana ada peruntukan-peruntukan lain di mana kalau tidak dapat memberikan jumlah saksi seperti yang disyaratkan, ianya boleh diberatkan keterangan plaintiff, pihak itu sendiri melalui yamin, defendant melalui yamin. Konsep yamin itu ada, tapi yamin bukanlah perbahasan utama dalam artikel kami ini, tetapi apa yang kami hendak persembahkan adalah adakah sistem keterangan syariah boleh terbuka untuk menerima konsep keterangan yang digunakan pakai di mahkamah sivil pada keadaan di mana di dalam konteks semasa amat susah untuk kita mendapatkan satu saksi syahadah. Itu memang susahlah bagi saya. Dan nombor 2, kita tidak boleh memastikan bahawa setiap kes itu boleh dibuktikan dengan 2 orang saksi. Maknanya kalau kita tak dapat memberikan 2 orang saksi, adakah itu bermakna pihak yang menuntut tidak boleh mendapat apa yang dituntutnya? Sedangkan di mahkamah sivil melalui akta keterangan, jumlah saksi tidak pernah menjadi suatu benda yang material, kecuali pada benda-benda yang memerlukan corroboration lah, tapi itu adalah perbahasan yang lain. Tapi specifically kepada bilangan saksi ini, saya merasa suatu kajian hendaklah dibuat yang melibatkan pakar-pakar di dalam bidang ini dan juga mereka yang beramal di dalam sistem kehakiman syariah dan juga sistem kehakiman sivil dan juga hakim-hakim dapat duduk sekali untuk berbincang dan merungkai isu di mana bagi memastikan bahawa sesuatu kes itu tidak dibuang ataupun tidak dapat dibuktikan hanya kerana alasan teknikal yang mengatakan pihak tersebut gagal untuk menyediakan saksi seperti jumlah yang dituntut oleh enactment keterangan. Maknanya selain daripada konsep yamin tadi, adakah kita boleh memberikan sedikit asimilasi di antara konsep pembuktian yang digunakan pakai di mahkamah sivil yang hanya merujuk kepada nilai probatif keterangan saksi itu sendiri sebagai suatu yang boleh diterima pakai secara tunggal untuk membolehkan sesuatu kes itu dibuktikan pada standard pembuktian yang terpakai di mahkamah syariah. Jadi saya harap segala apa yang saya persembahkan melalui video ini dapat dilihat dengan lebih lanjut di dalam artikel yang kami tulis bersama tadi. Suatu perbahasan yang amat menarik sebenarnya. Dan untuk itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.